Wih. Mak kau. Wih. Ada guys. Kasur guys. Kasur guys. Sekali lagi geng. Dia ambil geng. Kau. Assalamualaikum guys. Salam strike hantu Abi. Welcome back to Fazrul Azwan channel. Selamat datang diucapkan kepada yang baru menjumpai channel Fazrul Azwan. Terima kasih banyak-banyak kerana telah menyokong selama ini. By the way guys, aku nak mohon maaf lama kita tak post video. Kuasa hampir 2 bulan kot. Okay, saya sibuk kerja Kiki dan tak sempat nak edit video guys. So ini ada free sikit kan, bolehlah edit video ni. Dan kebetulan guys, ada soft rock baru nak keluar, ESP Lava Frog. Okay, aku tunjuk kat korang. Okay, dan juga ada satu barang dah keluar dah pun kan. Ini korang kena dapatkan ni guys. Nak tahu apa dia? Stay tune. Ini dia soft rock yang aku cakap tadi, Lava Frog Lava Frog 35mm, punya berat dan panjang 6 gram. Aku dapat 2 sampel daripada ESP Fishing hantar. Nak buka lagi satu. Macam biasalah, biasa kalau ESP buat soft rock baru, dia ada 5 pilihan warna lah. Okay, harga dia RM16. Okay, number one soft rock specialist guys. So kita buka satu. Ambil warna apa, warna hitam ni lah. Ambil warna hitam. Buka satu, tengok macam mana dalam dia. Okay guys. Ni dia guys. Okay, ada 2 blade, LV blade. Dan okay, dia punya badan ni guys. Tengok dia punya getah ni lembut, tapi dalam masa yang sama kualiti getah dia lihat guys. Dan juga nampak ni guys, 3D ni. Dia punya getah ni semua 3D guys. Memang nampak real lah, nampak real. Katak benda-benda merah ni, warna dia punya combination warna pun memang menarik minat haruan nak makan lah. Okay, dan dia pakai ZRO hook kat belakang ni, maknanya rapat dengan body, susah nak sangkut lah. Tengok ni, tengok dia punya apa, dia punya hook dengan body ni rapat macam rugby kan. So susah nak sangkut lah. Okay, kita nak tengok sekejap lagi dia floating ke dia sinking. So stay tune guys. Okay guys, satu lagi barang tu. Ni dia guys. ESP Cap Stealth. Baru keluar guys. Baru keluar. Memang padu guys. Dia nampak simple tapi nampak menarik kan. Nampak elegan lah. Depannya tulis ESP, never stop, never give up. Okay, tepi ni ada tag ESP Fishing, number one specialized expert ESP, specialized in haruan, snakehead fishing. Belakang ada logo ESP. Okay, tepi ada number one soft rock specialized. Right. So dia punya cap ni jenis trucker. Okay, memang semua face cut boleh guna lah. Okay, semua boleh guna. Dia bukannya snapback. Kalau snapback ni kadang-kadang ada orang tak sesuai mukanya kan. Ni trucker. Memang style guys. Aku tunjuk korang pakai macam mana. Smart guys. Untuk topi tadi smart bye. Number one specialist. Ni Ahok pakai sama macam ni. Smart guys. Sebab kan aku dah letak di link di description, boleh beli cap ni. Frog akan keluar 17 hari bulan. Kalau video ni keluar awal, korang stay tune lah. 17 hari bulan boleh beli dah. Ataupun awal lagi, kadang-kadang dah awal dah keluar dah kan. Dekat TTU kan. Dekat YouTube aku akan letak link. So stay tune guys. Let's go fishing. By the way guys, ini aku menggunakan EXP Sonic CS compact size, dan pairkan dengan ESP Firestone CG. Rod terbaru dari ESP Fishing. Ada aku ni butt joint 716 LB, panjang 6 kaki, action fast. Ini kalau main kolam memang padu mat. Okay, dia CG sebab apa? Dia bawah ni kat bahagian butt ni China grip. Dia bukannya single hand, dia China grip. Okay, ni boleh letak kat sini kan, untuk tahan asakan ikan. Okay, punya EVA ni memang premium soft rock Lava 35mm, berat 6 gram. Kita tengok hasil dia.
Ada bang? Ketuk pun tak ada? Aduh mak. Siap bang? Kat sana tak ada pula. Siap bang lama tak jumpa. Sibuk bang. Jom kita test sekejap guys. Kita test kat ujung ni tengok dia nak tak soft rock. Kita tengok action soft rock ni macam mana. Saya try main ujung je bang. Try tengok action soft rock ni macam mana. Bagi ketat sikit drag. Labah frog. Let's go, kita test. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Action dia menarik guys. Dia okay, dia sinking guys. Dia sinking. So kena retrieve lah. Kena retrieve laju sikit. Tapi action padu mat. Korang tengok action ni. Padu. Dia punya LV blade tu padu mat. Dia taklah bising sangat. Tapi dia punya action tu menarik lah. Kau kena retrieve laju sikit baru dia timbul. Kena retrieve laju sikit. Bunyi dia padu ke lah. Kena retrieve laju. Kalau retrieve slow dia tak timbul. Oh dia lari tu. Oh ikan ni guys, ikan kolam. Bukan ikan aruan, ikan kolam. Lari. Dia punya berat ni boleh longkas guys tak ada masalah punya. Dia ada tapi kecil lah Soft rock ni besar tu. Okay guys. Alah lucut guys. Aduh. Okay guys, ada guys. Ada. Lucut. Tak besar. Dia tak besar. Memang terlepas dah sampai sini. Dia ada tapi tak besar. Tak apa guys, kita pujuk lagi guys. Ada geng. Masih ada harapan. Tak kasar. Dia kata guys, kalau pakai Freshner CG ni kau kena rembat kuat sikit. Sebab dia punya tip depan ni lembut kan. So kena kuat rembat sikit lah. Okay guys, jom guys kita try SP belacan 8cm. Harga RM19. Okay, dia punya berat ni 45 gram. Panjang 8cm lah. So recommended size. Untuk hook kau boleh guna 20 atau 30. Yang ni 30. Action dia pedal wave. Okay. Yang penting dia ada anti snake and durable mouth. Ni kat bahagian depan ni kan, dia susah sangkut lah. Okay. Dan juga dia susah nak pecah lah sebab tu ESP buat ada lebihan depan ni. Okay. Dia hook cover belakang ni nampak dia secongok depan ni kan. Ni hook cover dia. Dan juga bau dia pun padu mat. Bau dia semacam. Kita test. Bismillahirrahmanirrahim. Op. Jaga. Kita SP geng Let's go, kita test SP. Ni dia SP belacan. Sekejap. Test. Sekejap. Test tengok. Oh, action dia padu mat. Bismillahirrahmanirrahim.
Besar guys. Besar guys. Dia ada geng, kau tengok. SP tu gua dapat geng. SP tu gua dapat geng. Tengok. So frog bukan tak nak lah dia. SP tu ada. Okay guys strike juga guys menggunakan ni SP belacan lah. Tadi aku guna labah frog tu tak makan-makan kan. Top water halus-halus je. Sekali turun SP guys, belacan 8cm ni, baru meletup guys. Warna menarik kan, ekor kuning. Memang temptation lah. So jom kita cari lagi. Jom guys kita try lagi guys SP belacan. Padu action dia. Try tepi ni je. Main slow. Oi. Geng, ada geng. So frog, labah geng. Jangan lucut, jangan lucut. Jangan lucut. Iya, akhirnya labah frog. Hanyir geng. Kan? Tapi tu lah dia punya apa? So frog dia sampai ke bawah ni. Sampai terkeluar terus lah. Mantap. Akhirnya labah frog. Hanyir. Labah frog guys mantap. Saya pakai balik SP belacan 8cm tadi, tapi aku tukar jihit yang ringan sikit. Ni aku pakai weightless punya. Ada guys. Ada guys. Ada guys. Besar guys. Ya. Besar guys. Besar guys. Besar geng. Mantap geng. Guna SP geng. Padu mat. Padu mat. Akhirnya dia ambil juga. Aku tak ada grip lah. Aduh geng, ESP Wacan mantap geng. Ya. Okay geng strike menggunakan ESP Wacan. Saiz padu geng. Ada guys. Kasar guys. Kasar guys. Iya. Duduk main kat situ. Mantap guys. Duduk main kat situ. Ambil juga. Padu. Padu-padu guys. Okay guys strike yang keempat. Saya agak padu. Saya agak padu padu-padu mat. Okay guys, kita cari lagi guys di padu mat dia ambil. Duduk kat tepi-tepi je. Cari lagi.
Gunakan SP. Ada lagi ni. Sekali lagi geng, dia ambil geng. Sekali lagi geng. Ada geng. Dia duduk kat situ geng. Saya lebih kurang. Dia main kat situ ke. Mantap geng. Aku rasa kawan-kawan dia geng. Saya sayang ke saya duduk situ ke. Weh, ada lagi. Banyak depan ni geng. Kita try. Kita try lagi geng, tengok. Tadi kat situ lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pantai lagi. Kalau kata hari yang ketiga, memang banyak lepak situ. Sebab aku tengok air dia main tadi kan. Pasal dia tengah dating guys. Dua aku bawa balik. Color ni padu mat. ESP belacan ni. Mak kau, depan aku cakap kau. Dekat depan dia ambil. Gila. Dekat depan mak dia ambil. Kau ni buat terkejut aku. Alhamdulillah guys. Ni dah pukul 11.25. Main sekejap je. So aku dengan Abah Syam. Abah Syam dapat berapa ekor? 2 ekor bang Tapi banyak lucut lah sebab pakai UL lah nak. Kan? Kasar lucut tanya. So guys, ni hari sesi test ESP Labah berjaya walaupun tak naik yang kasar. Okey, tapi berjaya lah dari segi action bagi aku, walaupun dia sinking, tapi kalau korang pandai retrieve memang action dia A guys. Sebab apa, dia punya LV blade dia dan dia punya ZRO punya teknologi kan. Body soft rock ni rapat dengan hook. Okey, susah nak sangkut lah. Ni kalau main kat sama-sama ni memang terbaik geng, memang terbaik. Okey, dari segi kualiti getah dia korang sedia maklum lah, ESP punya produk memang terbaik lah. Okey, combination warna dia pun memang menarik guys, tengok warna merah putih kan. Dan juga ini hari sebenarnya banyak makan SP lah SP belacan kan. Ini banyak makan SP lah sebenarnya. Pot ni pun memang pot main SP, tapi aku saja guna untuk cari lesen soft rock kan. So kalau korang dapatkan juga, ini ESP belacan padu bai warna ni. Kebetulan kan agaknya air pun cantik, warna ni memang menarik. Okey, kalau korang dapatkan dua produk ni, aku dah letak dekat link dekat video description, kau boleh beli kat situ lah. Okey, ESP Labah dan juga ESP belacan. So guys, terima kasih kerana menonton video sampai habis dan teruskan menyokong. InsyaAllah. Assalamualaikum.